Nampak tak? Dekat sebelah ni, sebelah cucu Adam ni, ada yang minta cucu Adam tunjukkan secara jelas daun, rupa daun dia. Daun dia macam ni. Jelas tak? Kalau tuan-tuan cakap tak jelas lagi, tak tahulah macam mana cucu Adam nak buat. Ni dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ni dia. Nampak tak? Daun dia panjang-panjang. Ni dia. Daun dia panjang-panjang. Okey. Ada yang tanya cucu Adam, macam mana cara nak olah dia? Tengok pokok dia macam ni. Pokok dia ni, akar dia yang sangat berharga lah. Kalau tuan-tuan tengok dekat tepi ni sawit ni. Ni pokok sawit ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ni pokok sawit. Ni pokok sawit. Ni ladang sawit. Dia dekat tepi ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dekat tepi ladang sawit. Nampak tak? Tepi ladang sawit. Nampak tak? Kita dah tepuk pun putus lagi, Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Ni dia. Sedap bau dia, Allah. Cara nak olah dia ni ada dua cara. Kalau cucu Adam lah. Kalau cucu Adam ada dua cara. Ada orang tu buat 3 ke 4 cara. Tapi kalau cucu Adam, cara yang pertama buat minyak lah. Buat minyak ni dia terbahagi dengan 2 cara. Satu masak, satu rendam. Kalau kalau tuan-tuan nak rendam, lama lah. Dia nak rendam biar berbulan-bulan lah kita rendam. Kalau masak selama 6 jam. Ni dia. Nisbah dia 1 cekak besar, 1 liter minyak. Allahumma salli ala Muhammad. Mineral oil boleh, kelapa dara boleh, baby oil boleh. Terpulanglah minyak apa tuan-tuan nak pakai. Alright. Okey. Cara yang kedua. Ni dua cara ni cara yang terbaik. Cara yang kedua, akar dia ni rebus bersama dengan daun cemumar untuk pukul angin. Apa boleh juga. Tu 2 cara lah. Jom kita pergi ambil lagi pokok. Ni dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ni dia. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad. Ni dia. Ini dia. Kita cari lagi. Ada lagi ni. Bismillah. Ada lagi ni. Bismillah. Dia kalau ada satu kawasan tu, dia mesti ada 10. InsyaAllah. Kena tengok betul-betul. Tapi kalau masuk area ladang sawit, tuan-tuan kena berhati-hati. Jangan main terkejar buta je. Orang cakap ladang sawit tak apa, ladang sawit tak apa. Tambah-tambah timbunan-timbunan macam ni. Jangan main terkejar buta. Maksud kata jangan kosong lah. Sebab kawasan dia. Sawit ni, orang cakap hutan dengan sawit. Sawit tak ada apa-apa. Alah, sawit kau masuk sawit, mana ada apa-apa. Sawit biasalah, budak-budak pun boleh masuk. Sawit dengan hutan lebih bahaya sawit. Sebab apa cucu Adam cakap macam tu? Sebab sawit ni kita tahu, dekat sawit ni sumber makanan banyak. Dekat ladang sawit ni sumber makanan sangat banyak. Binatang sangat banyak dekat kebun sawit. Itu yang pertama. Bila binatang banyak dekat kebun sawit, tambah-tambah sawit tersebut berdekatan dengan hutan, tentulah cucu Adam tak nak sebut benda tu lah. Itu yang pertama. Dan binatang berbisa sangat banyak dekat sini. Dan untuk makluman tuan-tuan, cucu Adam dah jumpa banyak kali perkampungan bunian dekat kawasan sawit. Cucu Adam sendiri dah jumpa perkampungan bunian banyak. Cucu Adam rasa dah lebih daripada 5 ke 6 kali perkampungan bunian yang cucu Adam jumpa di dalam ladang sawit. Di dalam ladang sawit. Sebab tu kita jangan cakap, alah ladang sawit, tak bahaya. Mana-mana pun tempat, tuan-tuan, kalau dia ada tempat-tempat dan ruang-ruang pelepah dan kawasan yang redup ataupun kawasan yang berpaya, kawasan tersebut ada risiko tersendiri. Jangan cakap besar. Apa pun kita jangan cakap besar. Kita still relax sahaja. Itu dia ni. Ni dia. Tak habis lagi. Cucu Adam
Dekat kawasan tu banyak lagi. Jom kita pergi cari. Ni dia. Nampak? Tak sampai beberapa saat, cucu Adam dah dapat saya cekak. Ni lagi. Ini lagi. Dia pokok dia tak besar pun. Pokok dia kecil-kecil. Ni lagi. Oh, baik. Ni dia. Cucu Adam dah petik banyak. Sangat banyak. Sebab cucu Adam buat minyak, salah satu herba dia adalah pokok ni. Sebab tu cucu Adam sangat-sangat perlukan minyak ni. Minyak cucu Adam, salah satu rempah dia adalah pokok ni. Cucu Adam bukan beli pati minyak. Ada orang beli pati minyak siap-siap, lepas tu dicampurkan dengan agak kayu. Cucu Adam tak. Cucu Adam 100% kita gunakan rempah-rempah hutan. 100% rempah-rempah hutan. Kita tak ambil minyak siap. Ramai je tukang-tukang urut, pengamal-pengamal herba yang ambil minyak dengan cucu Adam pun ada. Daripada Johor, daripada Seramat, daripada Tangkak, daripada Allahumma salli ala Perak. Ini pun dia ni. Tapi hati-hatilah. Sebab dekat dalam ni, cucu Adam berani cakap setiap pelepah dekat kawasan sawit, pelepah timbunan macam ni jangan sembarang pijak. Cucu Adam berani cakap 70% ada barang dalam ni. Apa benda dia? Tali pinggang. Tu jangan kita sembarang cakap besar, punggah-punggah pelepah, bukan tempat kita. Janganlah. Sebab tu setiap tempat ada risiko dia. Sebab apa cucu Adam cakap macam ni? Cucu Adam pernah buat video. Cucu Adam ambil herba ni lah dalam ladang sawit. Ada orang cakap, alah ladang sawit je. Orang yang biasa main ladang sawit dia tahu apa ada cerita di ladang sawit. Pekerja-pekerja sawit, orang-orang yang biasa masuk dalam sawit saja tahu cerita dalam sawit. Alright. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak? Sembang jumpa. Dah banyak dah. Alhamdulillah. Ni. Semua dia ni. Ini pun dia. Tapi halus-halus lah. Halus. Yang penting akar dia tu kita nak. Ini pun dia ni. Banyak ni. Ini pun dia ni. Kita selak sikit. Ambil tarik. Tarik. Tarik ni pak. Allahu Akbar. Itu dia lah pokok tujuh angin.